Tak ada siapa pun kebal daripada segi undang-undang ni. Bila PMX duk sibuk cerita soal rasuah, banyak duk gelak. Ada yang duk kata PMX duk sembang kari lah, cakap saja kerja tak buat lah. Hampa tengok misal 25 juta kot, 13 orang ditahan reman, termasuk seorang pengarah dan juga bekas pengarah sebuah agensi kerajaan. Betul tak? Menurut siasatan SPRM ni, kontraktor didakwa untuk membayar 10 hingga 15% daripada komisen tu kepada orang tengah untuk mendapatkan projek. Inilah antara punca kenapa rasuah tu perlu kita perangi habis-habisan. Sebab setiap kali ada komisen haram, setiap kali ada kartel, akhirnya menanggung kesusahan tu siapa dia? Rakyat macam kita. Wang yang sepatutnya guna untuk rakyat terbocor pergi mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, letakkan integriti itu sebagai keutamaan. Apabila tindakan diambil, pangkat apa sekalipun, pengarah ke, ketua pengarah ke, VVIP ke, semua kena ambil tindakan. Mesej dia tu jelas. Penahanan yang melibatkan pengarah dengan bekas pengarah ni membuktikan bahawa usaha memerangi rasuah tu tak hanya menyasarkan golongan bawahan saja. Mereka yang berkedudukan tinggi ni pun takkan terkecuali daripada terkena tindakan juga.